Okey. Okey, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Okey, terima kasih awak sudi masuk kelas online ni. Ini kelas wajib sebenarnya lah, saya ambil attendance ni. Okey, kita nak sambung yang kita berhenti hari tu, yang awak dah tak larat sangat tu. Kita hari tu berhenti dekat muka surat 147. Okey, cuba buka 147. Share Windows. Okey, kita berhenti itu dekat sini lah, 147. Okey. Saya ada bagi tahu hari itu yang bahawa dalam tajuk total differentiation ni, pembezaan penuh. Okey. Ada 3 bentuk soalan yang akan keluar lah. 3 bentuk soalan. Soalan pertama seperti contoh 2.8b, soalan 147. So, bentuk yang kedua, muka surat 148, 2.8c dan 2.8d untuk bentuk yang ketiga. Dan saya dah minta awak marking pada exercise 2.8 tu. A tu pakai method yang mana, B yang mana, C yang mana. Okay, sampailah habislah kan. Okay. Tak apa, saya nak terangkan lagi 2 method lah. Pada hari yang lepas, saya telah terangkan hari Jumaat itu, saya terangkan method yang ke muka surat 147. Okay. Sama ada awak ingat tidak tahu Okay, kita masuk kepada example 2.8c. Okay, ini adalah metod yang kedua lah. Bentuk soalan yang akan boleh ditanya. Okay, the radius of the cylinder. Okay, sedia. Radius cylinder. Okay, untuk makluman awak, sekali lagi saya maklumkan bahawa untuk soalan ni awak kena tahulah dia punya formula untuk mengira luas permukaan, mengira mengira isi padu dan sebagainya bagi satu bentuk objek lah, silinder, cube dan sebagainya. Okay, the radius of the cylinder increase, maknanya meningkatlah. Maknanya silinder tu dia punya radius, dia punya jejari dia akan bertambah. Maknanya kalau macamkan dia kecil macam ni, dia akan jadi besar lah. Maknanya radius tu akan bertambah pada kadar 0.2 cm per saat. Okay. Dekat sini awak dah boleh tulis apa bentuk dia punya pembeza sini ialah cm per saat dari dia pada radius. So ini adalah dr per dt. Kat situ dah tahu dah. Okay. So R ni merujuk kepada perubahan radius, perubahan jejari bagi silinder tersebut yang berkadar dengan masa lah. Maknanya perubahan jejari dia adalah 0.2 cm iaitu pada radius itu pada setiap saat. Okey, boleh Manakala ketinggian pula berkurangan. Radius dia membesar tetapi ketinggian dia akan berkurangan pada kadar 0.5 cm per saat. Apa maksud 0.5 saat? Maknanya ketinggian dia akan berubah. Daripada 0.5 dia akan turun. Okey. So ini adalah H height. Ini adalah dH per dt. Maknanya 0.5 adalah negatif lah. Okey. Okay. Sekarang ni kita suruh cari kadar perubahan dalam isi padu. Kita kena cari dV per dt. Okay, dia cari dV per dt jika radius adalah 8 cm dan ketinggian adalah 12 cm. Pada ketika kadar silinder tadi, dia punya radius tadi adalah 8 cm, dia punya jari, dan ketinggian dia adalah 12 cm. Jadi disuruh kira berapakah kadar perubahan pada isi padu. Okay? Jadi yang pertama sekali awak kena tahulah apakah formula atau rumus untuk mencari isi padu bagi satu silinder. So, dekat sini telah digariskan beberapa maklumat lah yang didapat. Iaitu yang pertama dr per dt, iaitu ini adalah radius lah yang saya tulis kat tadi. Radius iaitu 0.2. Ni radius dr per dt.
Kemudian apa lagi maklumat dia bagi? Ialah ketinggian, height. Okey, dH per dt. Okey. Sebab dicakapkan decrease, ini adalah tanda negatif. Tanda negatif ni kena ada. Penting sebab apa kalau awak tak letak tanda negatif, jawapan bawah tu salah. Okey. Kemudian apa lagi maklumat dia bagi? Dia bagi yang radius tu adalah 8 cm dan ketinggiannya adalah 12 cm. Dan satu lagi benda yang awak perlu cari, kadang-kadang dia tak bagi dalam formula, ialah apakah formula untuk mencari isi padu bagi satu silinder. Inilah dia, V sama dengan pi R kuasa 2H. Okey. Seterusnya. Okey. Sekarang ni, awak kena dapatkan partial differentiation. Okey. Sebelum kat sini, awak kena cari inilah. Saya kat sini dulu. Ini baru dapat sini. Okay. Kadar perubahan yang disuruh dalam soalan diminta ialah kadar perubahan volume bagi silinder tersebut, iaitu kadar perubahan volume terhadap masa lah, dV per dt. So ini yang dia nak cari dulu. Okay. Daripada sini awak kena create formula macam mana nak dapatkan dV per dt berdasarkan kepada dr per dt dan dh per dt. Sekarang ni kita nak cari dV per dt. Maklumat yang dia bagi adalah ini dan ini. Macam mana? Okey, tulis macam ni. dV per dt yang dah bagi kat sini. Mana? dr per dt yang ni telah diberikan dr per dt dan dh per dt. Dan awak kena cari dV per dt. Macam nak mengaitkan antara kedua-dua ni supaya dapat ni. Ini saya pernah bagi tahu yang kata seolah-olah macam kita main potong-potong kan. dr potong, saya dapat dV per dt. Sama sebelah sini. Siapa nak masuk ni? Sekejap. Okay. Kemudian dH per dV per dH per dt, yang ni kita boleh potong seolah dapat dV per dt campur dV per dt, dapatlah dV per dt. Okay, boleh faham tak ni? Saya risaulah dalam kelas pun susah nak faham. Saya risau yang kat sini ni. Okay, harap saya ulang sekali lagi. Sepatutnya kita kena cari yang ni dululah. Bagi saya, kita create formula dulu. Supaya dapat tarik, apa yang kita perlukan? Kita perlukan dV per dr. Yang ni kita kena cari dV per dH. Yang ni perlu kita cari. Macam mana cari? Inilah dia. Inilah dia letak ni. dr per dt ni dah ada dah. Tengok ke atas, dr per dt ialah 0.2. Ini adalah 0.2. Manakala dH per dt tadi adalah negatif 0.5. Ini dia. Okay. So yang ni kita nak cari dua ni. Dari mana muncul ni dV per dr? Ialah carikan V sama dengan pi R kuasa 2H. Kita bezakan terhadap R. Maknanya daripada sini, awak cari dia dV per dr. Mana kita buat pembezaan separuh partial terhadap ini. Kalau nak buat R saja, maknanya 2 ni letak depan. Pi, R ada satu lagi kan. Pasal R kuasa 2 satu lagi, ada H. So dapatlah ini. Boleh tak boleh? Respon. Jangan senyap. Sekarang saya dah keluar semua. Ada lagi yang seorang stay lagi. Boleh Okay. Kemudian, kita cari satu lagi. dV per dH. dV per dH. Okay. Daripada sinilah. Jadi, kalau pi R ni, mana kita ambil H. Kita matikan H. So, yang tinggal adalah pi R kuasa 2. So, dapat yang ni. Okay. Kita bezakan H dalam persamaan ni lah. Mana kita buang H. So, jadi 2. Jadi pi R kuasa 2. So, dapatlah yang ni. Okay. So, masukkan balik apa yang awak dapat. Yang ni awak dapat daripada mana tadi? 2 pi RH. Ini 2 pi RH kali dengan 0.2. 0.2 daripada mana? dr per dt. Ini info yang ada dalam soalan tadi. Campur dengan pi R kuasa 2H yang ni. Pi R kuasa 2 yang ni. Darabkan dengan 0.5. 0.5 ni telah diberi dalam info tadi lah. So, darab macam biasa. Berapa?
Kemudian kita tukarkan nilai R dengan H dengan nilai yang telah diberi dalam info dalam soalan. So 8 dengan 12 masukkan sini. So dapatlah ni. Okey. Ada dua bentuk lah. Yang pertama sini awak terus dapat nilai dia 20.11. Ni cik saya nak tulis cm kuasa 2 ke cm saja ke atau cm kuasa 3? Tengok balik kat sini. Okey, ini adalah dV per dt. V ialah isi padu. Isi padu adalah sentimeter kuasa 3. So dapatlah sentimeter kuasa 3 ni. T adalah saat. Okey, boleh So, kena tahulah kalau dia cakap area luas, dA per dt 20.11 cm persegi per saat persegi. Kalau area. Kalau isi padu, kuasa 3. Boleh semua? Okay. Boleh tuan. Okay. Boleh faham kan? So, ini adalah bentuk kedua lah soalan yang boleh ditanya. Okay. Kita tengok beralih kepada bentuk yang ketiga pula. Muka surat 149. Okay. Diberi Z sama dengan 18 tolak 5X kuasa 3, Y kuasa 2 tolak 2Y kuasa 3. Okay. Carikan total differentiation bagi Z ataupun DZ jika XY berubah dari 0.2, 0.5 kepada 0.25, 0.6. Ini apa benda? Ini adalah X. Ini adalah Y. Ini adalah paksi okay, X1, Y1, 2, Y2. Maknanya dari koordinat itu telah berubah daripada 0.2 kepada 0.25, 0.5 kepada 0.6. Okay. Langkah pertama, kita cari perubahan X. D ni adalah perubahan lah. Kalau dx per dt adalah perubahan X terhadap masa lah. Kadar perubahan. Kadar tu merujuk pada masa lah. So kalau dx maknanya kadar perubahan X. So awak ambil nilai yang sedang kata tak nak negatif, kita ambil nilai besar. Kalau sini konsisten 0.25 tolak 0.2, 0.6 tolak 0.5. Kalau sini kecil, awak kena dapat negatif lah. So, kita ambil konsisten yang 0.25 tolak 0.2. So, dapat 0.05. Dan dy adalah perubahan y adalah 0.1. Okey. Seterusnya, ini info yang kita carilah. Pertama, yang kedua. Yang ketiga, kita cari pembezaan separa persamaan dekat sini iaitu 18 tolak 5x kuasa 3 y kuasa 2 tolak 2y kuasa 3 ni kita bezakan terhadap x dahulu. So dapat macam ni lah. So dapat del z per del x. Cari yang x. Okey, macam biasa awak tengok sini, kat sini ada tak x? Kalau tak ada, dia akan jadi nilai constant, dia akan jadi kosong. Okey, 18 ni. Okay, saya tulis sini 18 tolak 5x kuasa 3 y kuasa 2 tolak 2y kuasa 3. Kemudian yang kedua, kat sini ada tak x? Ada kuasa 3. So 5 kali 3 dapat 15x kuasa 3. Y ni kita kekalkan. Okay, ingat y kita kekalkan. Dia tak ada perubahan. Sebab dia kahwin dengan x. Tapi kalau y stand alone, dia akan jadi kosong lah. Okay, contohnya kat sebelah ni 2y kuasa 3, kita bezakan terhadap x, tidak ada x kat sini, so dia akan jadi kosong. So dapatlah yang kedua ni, negatif 15 x kuasa 2, y kuasa 2. Boleh semua? Boleh tak? Okay Orang tak boleh ni, dia risau yang lain. Buat Okay, semula. senang kan? Boleh? Okay. Saya buat yang step ni. Apa dia? Sekali lagi. Yang step dz dx kan? Okey, dz per dx ni, awak buat pembezaan separa, awak bezakan dahulu terhadap x. Okey, kalau ada x dalam x dengan y tu, maknanya kita bezakan x sahaja, y dia kita kekalkan. Contohnya ni lah. Y kekal maksudnya y kuasa 2, dia tetap kuasa 2. Kita bezakan x sahaja. Bezakan x, kat sini ada 5. So, 3 kali 5, 15. X ni 3 tolak 1 dapat 2. Boleh tak? Siapa tanya tadi? Tina Syuara, boleh ya?
Boleh sir, boleh. Okay. So yang tak ada X, contoh kat belakang ni 2Y kuasa 3, dia akan jadi constant lah, akan kosong lah sebab apa tidak ada X. Let's say katakan sini saya bubuh X satu sini. 2Y kuasa 3X. So sini akan dapat berapa? Tina suara. Kalau saya bezakan tak ada X, kita dapat berapa ni? Dinesh. Ni dapat Sana berapa? Dapat apa? kosong. No, sini ada X. Kalau kita buat bezakan terhadap X, kita dapat berapa? Ini kita akan dapat 2Y kuasa 3. Sebab kita bezakan X, X ni dapat 1. Kali dengan 1 dapatlah 2Y kuasa 3. Tetapi, sebab dalam soalan tadi, dia tidak ada X. So, ini akan jadi kosong. Okay, dia akan jadi kosong lah. Okay. Okay, dah buat dz per dx. Kita buat yang kedua pula, del z per del y. Kita bezakan pula kepada y pula dalam ni. Okay, yang pertama, 18 ni dia kosong. Okay, y pula sini, 2 kali 5 dapat 10. X kuasa 3 kekal. Apa dia tak berubah. Y 2 tolak 1 tinggal 1. Dan sini ialah 3 kali 2 dapat 6. Y kuasa 2. Boleh tak? Boleh tak? Yang kedua boleh tak ni? Boleh sir, boleh. Okay. So, sekarang ni awak dah dapat 4 info. Info yang pertama, dx, dy, del z per dx, del z per dy. So, awak dah dapat 4 info dah. Kemudian, barulah kita nak cari pembezaan dia. Okay, pembezaan dz. Okay, inilah formula dia. Saya cakap ini, kalau kita potong, seolah macam dapat del z campur del z, dapatlah penuh. Ni full. Ini separa. Itu je buat bentuk dia del lah. Okay, yang ni pembezaan penuh. Del z. Ini pembezaan separa. Boleh faham tak tu? Saya bagi analogi simple bagi faham lah. Kalau bentuk macam ni, separuh. Separuh, campur separuh, dapatlah pembezaan penuh. Okay, boleh? So, seolah-olah awak kena buat supaya dia macam dia kita potong-potong dapat. Okey, masukkan nilai. Del Z per del X kat sini. Ini adalah del Z per del X. Ni dapatlah 15. Masukkan dia punya perbezaan dx tadi. Yang besar tolak yang kecil. Yang X kuasa 2, X2 tolak 1. Okey, campur dengan yang ni dan kali dengan 0.1. So, masukkan ni hati-hati. Ada tanda negatif. Okay, ni darab. Okay. So, tekan kalkulator betul-betul. Double check. Tekan 2-3 kali untuk dapatkan. Pastikan awak dapat jawapan yang betul lah. Okay. Masukkan betul-betul ni. Substitute nilai. Okay. So, dapatlah nilai ni. So, del Z adalah sama dengan negatif. Bukan del Z. DZ. Kalau di separa, bawa del Z. Kalau di penuh, panggil DZ lah. Negatif 0.1615. Okay. So, boleh scan kat sini untuk tengok video lah. Okay, jom kita buat latihan A. Find the total differentiation of W 4X. Y kuasa 2 campur Y kuasa 2 campur X kuasa 3 pada point 11. Point 11. Okay, yang ni dia ada berubah ni. Okay. Okay, point 11. Ini adalah bentuk yang sama macam betul mana? Example 2.8b. Okay, ini sama dengan example 2.8b muka surat 147. Okay. Okay, boleh boleh dengar tak ni? Boleh. Okay. Sebab saya tertekan ni mic apa benda. Okay, boleh. Okay. Apa yang kita nak buat mula-mula ialah kita cari perbezaan, formula perbezaan dW sama dengan del
del W per del X kali dengan apa? Kali dengan apa ni? Ha? Kali dengan dx tambah dx tambah dengan del W per del Y darab dengan dy. Okey. Okey. Seterusnya kita buat apa? Kita cari pembezaan separa bagi del W per del X. So sama dengan berapa ni? Kita bezakan ini terhadap X dulu. Dapat berapa? 4 Y kuasa 2 campur berapa? Campur berapa? 0 campur dengan 3x kuasa 2. Okey. Okey. Ini formula mana kita dah dapat 1, dx pun dah ada. Seterusnya cari pula del W per del Y pula. Bezakan benda yang sama terhadap Y. Okey, yang atas ni dapat berapa? 8 Y X. Okay, tak apalah kalau pening sangat 8XY lah. Okey. 8 XY. Mana saya dapat ni? Maknanya X ni kuasa 1. Dia kekal. Yang 4 ni dia boleh kali dengan X boleh, kali dengan Y boleh. So kita ambil 2 kali 4 dapat 8. Y ni 2 tolak 1 dapat 1 dah. So X tu kekal. Kalau X tu kuasa 3, sini pun kena kuasa 3. Okey, seterusnya campur dengan 2. Y campur dengan 0. Okey. So yang ni kita ringkaskan, kita akan dapat 4 Y kuasa 2 campur 3X kuasa 2. Manakala ini adalah 4 XY tambah 2Y. Okey, kemudian apa kita buat? Kita substitutekan point berapa tadi? 1, 1. Okey, kita gantikan 1, 1 ni ke dalam del W per del X dan del W per del Y. Okey, masukkan nilai ni. Di sini katakan kita ambil tadi del W per del X 4Y kuasa 2 tambah 3X kuasa 2. Masukkan nilai X dengan Y jadi 4, 1 kuasa 2 campur 3, 1 kuasa 2. So dapat berapa? 4 campur 3 dapat 7. Yang sebelah sini pula substitutekan bersama tapi del W per del Y iaitu 8XY tambah 2Y. Masukkan nilai 1, 1 ke dalam X dan juga Y. So dapat sini 8 campur 2 dapat 10. Okay. So kat sini awak dapat del W per del X dapat 7. Del W del Y dapat 10. So, masukkan nilai 7 dan 10 dalam persamaan di atas ni. Okay, persamaan di atas ni. So, pembezaan del, bukan del, dW adalah sama dengan del W per del X dapat 7 kali dx campur dengan 10 dy. Okay, inilah jawapan ni lah. Boleh tak? Boleh, Cik. Okay. Soalan seterusnya. Okay, yang ni kita kena kira ini baru contoh saja yang ditunjukkan tadi. Ini boleh rujuk pada example 2.8D muka surat 149. Okay, boleh tengok situ lah. So ikut step kat situ. So cek pertama, yang pertama, okay, diberikan nilai Z sama dengan X kuasa 5Y campur 2XY kuasa 2. Calculate the total differential of Z. dz when a point change from 1 to 1, ni X, ni Y, kepada 1.04, 1.93. Okay. Okay. So yang pertama kita cari dx. Okay, kita ambil nilai ini 1.04 tolak 1 dapat berapa? 0.04. Satu lagi dy
1.93 tolak 2. So dapat berapa? 0.07. Negatif kan? Betul ke? Betul. Okey. So seterusnya kita cari del Z per del X. Okey. Daripada atas ni kita bezakan terhadap X dahulu. So dapat berapa? Dapat berapa tu? X kuasa 4. 2, 5 X kuasa 4. Y nya berapa ni? Ada kuasa tidak? Tak ada. Okey. Lepas tu campur dengan X nya dapat 2 Y kuasa 2. Okey. Okey. Contoh yang sama saya follow je ikut 2.8D. Kemudian kita cari pula perbezaan Z terhadap del Z per del Y. So ini kita cari per Y pula. Mana yang kat sini Y ni ada kuasa 1. Y ni kira dah matilah pasal tak ada lain dah. So tinggallah X kuasa 5 berseorangan. Campurkan dengan. Okay, kita ambil Y. Mana sini dapat 4Y lah. Okay. 4 X Y. Y kuasa 1. Okay. Kuasa 1. 2 kali 2 dapat 4 kat sini. So del Z per del Y dapat X kuasa 5 campur 4XY. Okay. Seterusnya. So buat apa? Formula. Okay. Formula saya tulis sini lah. Z sama dengan del Z per del X kalikan dengan siapa? Dx campur di del Z. Ini silap lah. Dia kena tulis tahu siapa ini menunjukkan dia perbezaan separuh kepada. Okay. Del Z per del Y darab dengan dy. So masukkan dalam formula sajalah benda ni. Okay, sini del Z per del X ialah 5X kuasa 4Y campur 2Y kuasa 2. Buat kurungan didarabkan dengan dx. Dx adalah 0.04 campur dengan del Z per del Y. X kuasa 5 tambah 4XY kalikan dengan negatif 0.07. Allah, sampai ya. Kecilkan sikit. Kalikan dengan negatif 0.07. Negatif 0.07. Boleh tak? Siapa-siapa tolong. Okey, yang ni. Lepas tu kita masukkan, gantikan dengan S dengan Y dengan nilai ni lah. So, S dengan Y, kita ambil nilai yang mula-mula. Nilai yang mula-mula. Kalau tengok contoh 149 tu adalah nilai permulaan lah. Mana 1 dan 2. So, gantikan nilai X ini dengan nilai 1 dan 2. Bukan yang ni. Okay, bukan nilai yang ni. Kita ambil nilai 1 dan 2. So, kat sini kita ambil 5 kali 1. Saya tulis bawah tengah sikit. Ini panjang. Okey. 5 kali 1 kuasa 4. Y adalah 2. Kali yang 0.04. Campur 1 kuasa 5. Campur 4 kali 1. Kali dengan 2. Kalikan dengan Allah. Kalau tekan. Ish. Kali 2. Ni mana saya tang nombor ni. Daripada sinilah. X sama 1. Y sama dengan 2. Okay, kalikan dengan negatif 0.07. Okey, tolong kira kejap. Saya malah nak kira. Tolong cek dapat berapa. Tolong kirakan kejap. Cepat, tolong kira dapat berapa. Tekan betul-betul calculator.
Dapat berapa? Hello? Ada 18 orang je ni. Ada lagi 6 orang tak masuk. Okay, cepat. Ada tak yang kira ke masing-masing menunggu? Menunggu lambat ah. Tengah kira saya tengah kira. Okey. Cepat. Saya akan tunjukkan 3 contoh saja. Yang ni dengan si yang lain-lain kena buat sendiri lah. Yang lain-lain tu awak kena buat sendiri. Jadi kelas saya ni saya akan download, nanti saya akan upload ke dalam YouTube lah. Okay. Kalau yang ni TikTok paling besar sangat ni. Jamnya saya akan masuk dalam YouTube. So boleh study balik, tengok balik video ni. 0.84 je. Jawapan belakang. Saya ni 0.9 0.84. Ada lagi tak yang dapat? Jawapan belakang bukan 0.84 sebenarnya. 0.09. Ada siapa boleh check lagi? Dapat 0.84 je. Betul ya? Tanda-tanda negatif betul semua? Kali 1 kali 2 kali dengan 0.07. Ada siapa lagi kira yang lain? Sama juga jawapannya. Tak Tiga secara okay. 5 kali 1 kali 2 kali 2 kali 51 kali 2 campur. Sekejap. 5 kali 1 kali 1 kali 2 campur 2 kali 4. Sampai 72 sampai 72 yang satu lagi satu campur 4 kali 1 kali 2 sampai 63 0.72 tolak 0.63 0.09 saya kira. Saya kira dapat 0.09. Oh, apa? Saya dapat 0.09. Dan yang ni okay. Yang ni saya dapat 0.72. Yang ni saya dapat 0.63. Okey. 0.3. Lepas tu sini dapat negatif lah dalam ni. So 0.72 tolak 0.63. Saya dapat 0.09. Okey. Tolong cek awak punya perkiraan Okey, boleh? Dah. So
check balik lah. Dia cakap kalau benda macam ni kena check balik, kira betul-betul. Okay. Yang masukkan nilai ni adalah nilai yang sebelum. Maknanya perubahan 1, bukan 1.04, bukan 1.93. Masukkan nilai dalam ni. Kita gunakan nilai untuk menolak je lah yang ni. Untuk dapatkan DS dan juga DY. Okay, beralih kepada soalan yang ketiga. Saya tunjukkan 3 soalan saja. So lagi E, F tu awak kena study sendiri lah. Okay, soalan dia sama je. Okay, ini C ni kita tengok contoh example. Dia sama dengan example 2.8C. Muka surat 148. Okay, tengok apa info dia bagi. Jika H ketinggian bagi satu silinder decrease berkurangan. Okay, sebanyak 0.9 cm. So ini kita terus dapat DH lah. Okay, DH over DT. Okay, dan kat sini decrease maksudnya dia ada tanda negatif lah, berkurangan. Sementara radius ataupun jejari increase, maknanya meningkat. Dia punya ketinggian berkurangan tetapi dia punya jejari dia meningkat sebanyak 0.4. Ni radius, sini adalah dr over dt. Carikan perubahan dalam isi padu, so cari dv per dt apabila nilai H adalah 9, R sama dengan 6 dan diberi bahawa V isi padu untuk menjadi silinder adalah pi R kuasa 2H. Soalan ni sebiji macam contoh 2.8C, sama saja. So boleh buat macam itulah. So yang pertama, kita senaraikan info yang dia bagi. Okay, kita tanda ini. Info yang dia bagi, apa dia yang pertama? Inilah. Yang pertama, tengok balik atas ni, DH. DH over DT. Iaitu kadar perubahan ketinggian dia decrease. Decrease maksud negatif lah. 0.9 cm per saat. Okay. Kemudian, apa lagi? Radius. dr over dt. Iaitu increase, meningkat sebanyak 0.4 cm per saat. Okey, apa lagi dibagi? Nilai H sama dengan 9 cm. R sama dengan 6 cm. Okey. So, dia suruh cari kadar perubahan isi padu. Okey, ini yang kita nak cari, dV per dt. Okey, langkah pertama. Okay, satu lagi maklumat dia bagi ialah isi padu, iaitu pi R kuasa 2H. InsyaAllah kot. Isi padu ni dibagi ya. Okey. Seterusnya apa? Seterusnya awak kena cari partial differentiation ke nak bagi formula dulu. Kita cari ni lah, tak apalah. Ikut dalam buku, dia suruh cari partial differentiation lah. Partial differentiation bagi dV per dt berdasarkan kepada yang ini. Daripada formula isi padu ni, dia suruh kita cari dV per dt. Okey, tengok dV per dt, maknanya awak bezakan dV per dt, sorry, maaf. Bukan dV per dt, dV per dt yang kita nak cari. Kita sekarang nak cari daripada ni, kita cari dV per dr. Sekejap, saya rasa macam tak sesuai lah kita buat ni dulu. Saya rasa kita kena create formula dahulu. Okay, baru nampak keperluan yang mana nak pakai. Okay, kita nampak ialah formula. Kita kena create formula. Kita nak cari ialah dV per dt. Okay, sekarang ni apa kali apa supaya dapat dV per dt dengan maklumat dr per dt dan juga dH per dt. Okay, tulis yang tak apa. dH per dt. Ya. dH dr. Okey, dr dulu. Okey, apa yang kita buatkan dr per dt dikali dengan apa? Supaya dapat ini dicampurkan dengan
dr per dt, satu lagi adalah dh per dt. dh per dt. Okey, sekarang ni kita nak isi apa kat sini supaya bila kita potong-potong kita akan dapat dv per dt. Okey, so dekat sini yang sesuai adalah del v lah. Okey, separa dengan dr ni letak bawah, jadi del r. Jadi del v per del r. Dekat sini pula del h mesti of course kat bawah lah, pasal kita nak buang benda ni. So yang ni adalah del v. Okay, del v per dh. So daripada sini barulah kita nampak kita perlukan dua benda baru, info yang perlu dicari. Iaitu yang pertama yang ini dan yang ini. Del v per del r dan del v per del h. So nak dapat macam mana? Kita refer kepada formula v sama dengan pi r kuasa 2h. Okay. Barulah kita nampak. Saya rasa tulis ini dululah senang. Baru nampak dia punya flow dia lah. So kita cari del v. Pen yang del v per del r. Okay. Daripada sini kita cari v, bezakan v terhadap r. So r kat sini adalah r kuasa 2. Okay. Maknanya 2 kena letak depan. Pi kekal. Pi tak ada kuasa. R dah tolak 1 dan tinggal H. So awak dah dapat dah. Del V per del R dapat 2 pi R H. Dan satu lagi del V per del H sama dengan, bezakan H pula. H ada 1 saja, bezakan habislah. So yang tinggal ialah pi R kuasa 2. Okay, setakat ni boleh tak? Setakat ni boleh tak? Boleh. 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 Okey. Seterusnya, kita dah dapat dah maklumat tambahan yang seterusnya. Iaitu ini dan juga ini. Yang mana yang ni kita boleh masukkan dalam sini. Manakala ini boleh masukkan dalam ni. Yang ni pula dapat daripada mana? Yang ni datang daripada sini. Sini. Yang ni daripada mana? Yang ni daripada sini. So semua dah dapat dah. Sini dapat, sini dapat, sini dapat, sini dapat. So masukkan sahaja dalam formula dia. Okay. Kita nak cari dv per dt. So masuk dia formula. Yang pertama del v per del r. Ini adalah 2 pi r h. Didarabkan dengan dr per dt tadi adalah 0.4. Dicampurkan dengan dv per dh adalah pi r square. Kalikan dengan dh per dt ialah negatif 0.9. Okay, seterusnya buat apa? Kita gantikan nilai R dengan H dengan R, nilai yang kita info yang kita cari tadi. Iaitu R sama dengan 6, H sama dengan 9. Okay, masukkan ini 2 pi. R tadi berapa? R sama dengan 6. H sama dengan 9. Okay, jadi didarabkan dengan 0.4 campur dengan pi. R tadi 6 kuasa 2 didarabkan dengan 0.9. Okay, cuba kira sekejap berapa? Kira satu-satu. Jawapan dia kalau ada V ni bermaksud sentimeter padu per saat. Tolong kira sekejap berapa dapat. Kalau awak nak tinggalkan jawapan dalam pi pun boleh. Tak payah kira pi. So boleh buat jawapan. Satu dalam sebutan pi. Satu lagi dalam sebutan yang awak pi pun dah kira dah. So berapa jawapan dia sini. Tolong kira dengan sekejap. Berapa?
135.72 cik. 135. Jawapan belakang tak sama. C. Sekejap saya. Sekejap, berapa jawapan awak tadi? 135.72. 0.72. Sekejap saya kira. Oh, ini awak dah kira pi sekali ke tidak? Dapat 33.93 cik. 33.93. 33.93. Ini dah ada kira dengan pi lah ni. Betul. Ini kira sentimeter padu. Okey. Depan belakang inilah. Okey. Cek balik. Masing-masing tolong cek lah. Aku mungkin saya salah kira ke apa ke. H. Kuasa 2. Okey. Kalau ni buat dia punya ini. Kira satu-satu dulu. I kali ni. Okey, ni 2 kali pi kali 6 kali 9 kali 0.4. Okey. Kemudian pi kali 6 kuasa 2 dapat 32 kali dengan negatif 0.9. So jawapan sini mesti dapat negatif lah. So yang ni tolak dengan nilai ini. Okey. Jawapan kat belakang ini nilai dia, jawapan kat belakang. Okey. Okey. Yang sampai apa yang tu dia saya tunjukkan C. Seterusnya soalan D buat sendiri. Itu senangnya ni. Okey, saya tunjukkan sekejap. Up, decreasing. Increase, decrease maknanya berkurangan. Dia punya radius bagi kon. Okey, ini formula untuk kon. Okey, kon tahu kan? Bentuk macam ni lah. Okey, ni ketinggian ni. Ketinggian. Okey, berapa H ketinggian dia. Dia punya radius dia berkurangan pada kadar, maknanya kat sini adalah dr per dt. Okey, dapat negatif 0.2, manakala ketinggian dia sebenarnya meningkat sebanyak. Ketinggian kat sini kita panggil dh per dt. Dia suruh cari volume. Volume adalah dv per dt. Okey. So, awak kena buat correct formula dv per dt sama dengan kita pakai yang ambil atas dr per dt. Dr per dt ni apa benda? Dr per dt. Okey. Apa kali dengan apa? Sini adalah dr per dt. Campur dengan apa kali apa. Satu lagi adalah dh per dt. So, kat sini adalah del h. Ini adalah del r. So, atas ni mestilah del v. Sini adalah del v. Del v per del r ni refer kepada formula ni lah. V sama dengan setengah 1/3 pi r kuasa 2h. Cari del v per del r. Carilah sini. Kita bezakan r. R ke depan jadi 2/3 pi r h. Satu lagi del h per del sorry. Del v per del h. Satu lagi adalah del v per del h sama dengan, maknanya kita bezakan h, kita akan dapat 1/3 pi r kuasa 2. So, masukkan dalam formula. Kira sendiri ni. Okay. X. Radius bagi silinder ialah 6 cm dan increase. Maknanya radius dr. Okay. Ni adalah dr per dt. Dan dia meningkat pada kadar. Bukan. Okay. Ini adalah R. Ini meningkat pada kadar dr per dt. Manakala ketinggian ni adalah H, 8 cm dan decrease dapat 0.4 ni.
Ini adalah dH per dt. Carikan kadar perubahan volume dV per dt. Okey, try lah buat. Okey, soalan seterusnya. Soalan F. Ketinggian bagi kon adalah, inilah H lah. H sama dengan 15 cm dan increase meningkat pada kadar. Mana sini adalah dH per dt. Manakala radius inilah R sama dengan 10 cm dan berkurangan dapat 0.3 ni adalah dr per dt. Carikan kadar perubahan dv per dt. Benda yang sama lah. Benda yang sama saja. Tak susah pun. Okey, habis bab 2. Kita nak beralih kepada bab 3. Okey, boleh? Boleh teruskan lagi? Sebab apa yang bab 3 ni permulaan dia sikit-sikit ya. Tak susah pun. Boleh saya teruskan lagi tak? Sampai pukul 3 berapa? 3.40. Sampai 3.40 lah. Boleh? Boleh. Boleh Okay, sekejap kita sambung kepada bab 3. Okey. Okay, bismillah. Kita akan masuk integration ataupun pengamiran muka surat. Buka lah. Okey, semua latihan-latihan dalam tu kalau boleh buat semua. Okey, saya masuk pada integration muka surat 165. Okey, apa itu integration? Integration merupakan reverse process bagi differentiation. Maknanya terbaliklah proses yang reverse, terbalik daripada differentiation. Maknanya differentiation dapat nilai tu, kita buat integration dapat balik nilai tu. Okey, ataupun opposite process. Ada proses yang bertentangan lah dengan differentiation. Okey, sebagai contoh y sama dengan 2x kuasa 2. Bila kita dapat dy per dx, kita akan dapat 4x. 4x 4x ni, bila kita integratekan 4x bagi dx, kita akan dapat 2x kuasa 2 balik. Macam mana cara dia? 4x kuasa dia 1, dia kena campur dengan 1. Kalau differentiation, kuasa dia kita tolak. Okey, 2x kuasa tolak dan depan dia kita darab. Tu dapat 2 kali 2 dapat 4. Manakala kalau integration, kuasanya dicampur tapi dia tak darab. Dia kena bahagikan dengan kuasa yang dicampur tadi. Okey, so apa dapat? 4x kuasa 2 bahagi 2. 4 bahagi 2 dapat 2x kuasa 2. Siapa yang tak faham, tak boleh tanya sekarang. Sebelum sampai mendarat jauh-jauh. Siapa nak tanya sekarang? Nak ulang balik, Cik. Okay, ulang balik. Okay. Integration ni ataupun dalam bahasa Melayu panggil pengamiran ni adalah proses songsangan daripada pembezaan ataupun differentiation. Satu nombor kita differentiatekan dapat ini. Nombor yang ini ni awak integratekan balik, awak akan dapat nilai asal. Okay. Bagi contoh yang ni lah. Saya padam. Okay, padam dulu. Okay, perhatikan betul-betul yang ni. Okay. Tekan Y sama dengan 2X kuasa 2. Awak differentiatekan dia. dy per dx. Dapat berapa? Okay. 2 yang ni kalikan dengan 2 kuasa ni. Ini basic X. Kemudian 2 ni tolak dengan 1. Betul tak? Ini depan. Kalikan depan. X. 2 tolak 1. So awak akan dapat 4X kuasa 1. Ataupun 4X lah. Okay. Yang tu boleh kan? Itu basic kan? Boleh kan? Awak dah sampai yang tahap jauh-jauh dah. Okay. Lepas tu, kalau kita buat integration ataupun pengamiran bagi 4X. Okay. Integration ni simbol dia tanda ni dah. Macam tanda X besar ni kan? Okay. Kita tambah lagi dx kat belakang ni. Integration tak ada X.
Kita akan dapat berapa? Ini kuasa dia. 4x. Asas dia ialah kuasa 1 sini. Okay, 4x kuasa 1 lah. Kalau 2, 2 lah. Campur kena 1. Kalau differentiation, tolak. Kalau integration, campur. Kalau differentiation, darab hadapan. Kalau integration, bahagi. Okay. Dalam pembezaan, dalam differentiation, kita ada tolak kuasa, darab hadap nombor depan. Okay. Darab nombor depan. Kalau depan 1, darab 1 lah. Depan dia 2, darab 2. Kalau integration, kuasa tambah. Okay, tambah kuasa sekejap. Tambah 1 pada kuasa. Tambah 1 pada kuasa. Tambah 1 kuasa. Bahagi. Tambah 1 tadi tu. Atas tadi katakan 6 campur 1, 7. Bahagi nombor tu dekat bawah dia. Bahagi nombor kuasa campur 1 pada nombor depan. Okay. So kat sini 1 campur 1 dapat 2. Bahagi 2 je ni. Jadi 4 bahagi 2 dapat 2. X kuasa 2. So dapat balik nombor asal ni. Boleh tak? Boleh. Boleh. Slow. Tak apa. Ini adalah konsep asal dia. Awak akan dapat balik nombor asal dia macam tu. Itu dipanggil reverse process of differentiation. Okay, kita gunakan simbol ini. Simbol ini fx, belakang dia kena tulis dx lah. Okay. Apa maknanya? Ialah integral pengamiran fx terhadap x. Pengamiran fungsi x terhadap x. Okay. Dia ada 2 jenis. 2 type of integral. Satu panggil indefinite. Okay. Ini tak ada had. Yang ni ada definite. Ada had lah. Okay. Macam mana yang katakan indefinite? Okay, indefinite ni yang tak ada nilai. Okay, definite tu yang ada macam ni. Okay, indefinite, katakan contoh 3x tambah 2 dx. Ini adalah indefinite. Kalau definite, yang ada nilai atas dan di bawah ni. Ini panggil definite lah. Okay, 3x tambah 2 dx. Yang untuk definite ni, awak boleh terus dapatkan nilai dia. Apa maksud dengan nilai dia? Awak boleh tekan calculator. Especially calculator baru lah. Okay. Awak boleh masukkan nilai atas dan nilai bawah. Key in nombor 3x tambah 2 dx ni, awak terus dapat nilai dia. Okay. Itu kadang untuk soalan integration ni, ada setengah benda ni, kalau awak dah jam sangat tak tahu nak jawab, just key in saja guna calculator, awak boleh dapat markah jawapan kat situ lah. Okay. Indefinite integral is a process integration where the limit of integration are not determined. Maknanya tidak ditentukan nilai inilah. Nilai upper limit dan panggil lower limit. Ini dipanggil, pada warna lain, kelirukan pula. Ini dipanggil upper limit. UPPER limit. Ini dipanggil lower limit. Okay, apa dengan lower limit? Okay. Okay, kita masuk asas dulu. Simplify indefinite. Maknanya pertama kita baca indefinite lah yang tak ada nilai had. Okay, integral of constant. K sebagai constant, kalau kita integratekan K terhadap X ni, kalau dalam differentiation, kita akan dapat Y sama dengan K dy per dx, kita akan dapat berapa? dy dx bagi K dapat berapa? Hello? Dapat berapa? 1. Y sama dengan K dy dx. Mana ada X kat sini? So dapat berapa? 1. Kan
Kosong. Dapat K. Kosong lah. Maknanya sini kalau katakan Y sama dengan KX, dy per dx, baru dapat Y, dapat K. Dapat K. Bezakan X dapat 1, dapat K lah. dy per dx sama dengan K. Tapi kalau K sahaja, kita bezakan dy per dx, kita akan dapat kosong. Okay. Tetapi kalau untuk integration, Y sama dengan K, ini. Okay. Jadi kita bezakan K terhadap X, kita dapat KX tambah C. Yang ni kena tulis yang C ni. Okay. Mana K darab dengan X. So dapat KX tambah C. C ni kena tulis. Tidak hilang setengah markah. Di mana K adalah nilai constant dan C adalah constant of integration. Boleh tak? Okay, contoh 311A. Pi dx, so sini akan dapat pi x campur dengan C. 5x campur C. 1/7. 1/7 Q. Ni tak ada X lah. Ni di Q tambah dengan C. Okay. dz. dz ni adalah 1 kat sini. Okay. 1 bezakan dapat Z lah. Z tambah C. Okay. Kosong. Kosong dapat apa? Kosong T darab T tambah C. Kosong darab T dapat kosong lah. Jadi tambah. Jadi dapat dia C saja di sini. Negatif 63X ni dapat negatif 63X tambah dengan C. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. So tambah C, tambah C, tambah C. Tengoklah belakang ni D apa. Kalau DX, DX lah. Kalau DQ, Q lah. Kalau DT, T saja. Okay, jom kita buat yang ni. Okay, ni apa jawapan dia? Siapa-siapa? On cam mic. 22X tambah 42 C. tambah C. Okay, yang ni? Negatif 1/6 X tambah C. Okay, yang ni? C. 5/3/7 Y tambah C. Okay, yang ni? 1/3 Z tambah C. Okay, senang kot yang ni. Yang ni? Negatif 1/8 W tambah C. Yang ni? Ni ada pi, ada Z. Macam nampak ni? Ni macam mana? negatif 5/9 pi Z tambah C. Tambah je lah. Macam biasa je lah. Ini macam Z lah. Pi ni kan nilai 3.142 ataupun 2/7 kan. Sama je. Okay. Integral of power. Okay, saya masuk yang ni sakit lah sikit yang ni. Siapa yang ni adalah basic. Ni. Ini pun saya dah terangkan tadi tu sebenarnya. Sikit-sikit ni. Okay. Ni formula dia. Ni baru masuklah sikit. Ni. Integral of power. Jika nilai A, X, N bagi dx ni. Ni saya buat tadi yang saya buat tadi macam mana? Dia punya formula tadi. Yang first. Saya terangkan sikit. Yang ni. 4x kan. Okay, saya dah terangkan dah tadi tu. Okay. Katakan nilai A depan dah macam 2x kuasa 2 kan. Jadi kat sini dah 1 campur 1. Okay. Dibahagikan dengan berapa? Kalau dalam integration, kita darabkan nilai depan. Kalau integration, kita bahagi. So, bahagi maksudnya bahagi siapa? Jawapan atas ni mesti sama dengan bawah ni. Katakan atas ni katakan 10 campur 1. Bawah tu pun mesti dapat 10 campur 1. Dan N ni tidak boleh sama dengan negatif 1. N tak boleh sama dengan negatif 1. Dapat negatif 1 campur 1 dapat kosong. Jadi apa kuasa kosong ni? Bawah ni akan jadi masalah nanti. Okay. Bahagi kosong dapat infinity ya. Boleh?
Okay, atas ni katakan 99 campur 1, bawah pun kena 99 campur dengan 1. Mesti samalah nilai ni. Okay, kita tengok contoh yang kat sini. X kuasa 2, jadi X kuasa 2 campur 1, bawah dia pun kena 2 campur 1. So dapat X kuasa 3 per 3. Okay, ketiga campur, mana formula? Per 3 campur dengan C lah. So masukkan nilai saja. Okay, depan ni A tu ialah sama dengan 1 kan. Kalau dia tak tulis, maknanya sama dengan 1. X 2 campur 1 bahagi dengan 2 campur 1. Okay, so masukkan nilai ni. So dapatlah X kuasa 3 per 3. Okay, step 1 campur 1. Step kedua, bahagikan dengan kuasa yang sama tadi. Kalau atas kuasa 2 campur 1, bawah pun 2 campur 1. Dan step ketiga, jangan lupa letak C, tambah C di belakang. Okay, tambah C. Maksudnya sini, ni kalau tak ada ni, hilang setengah makan lah. Okay, yang ni pula. Okay, sama macam, okay, B dulu. 3 per 2. Okay, sama je ni. Awak jangan nampak pecahan ni dah jadi gelabah lah. So 3 per 2 campur 1 dapat berapa? Okay, letak begini. Bawah pun dapat 3 per 2 campur dengan 1. So atas dapat 5 per 2, bawah 5 per 2. Okay, sekarang ni ada berapa lapis? Ada X, ada 5, ada 2. 2 ni naik atas. Okay, so dapatlah 2 per 5. Kalau ada 3 lapis, maksud saya 3 lapisan macam ni. Ada 3 tingkat lah. Pakai ini. Ni tingkat nombor 1, ni tingkat nombor 2, ni tingkat nombor 3. Soalan kita tulis X kuasa 5 per 2 bahagi 5 bahagi 2. Okay, ada 3 tingkat. Okay, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kita takkan tulis macam ni lah. Apa yang kita buat adalah kita lompatkan yang ni ke atas. Okay, lompat ke atas. So, dia akan jadi 2X 5 per 2 per 5. Okay, ini yang dapat kat sini. Boleh tak yang ni? Boleh faham tak? Maksud saya 3 tingkat ni. X 5, 2. So, 2 ni naik pangkat, naik atas. Boleh tak? Hello? Ada siapa tak faham? X Ada siapa apa? yang tak faham? Ya? Kalau duduk depan X lah. Duduk sebelah X. Dia naik pangkat. Lepas tu dia dah bawah kan. Kita naik atas lagi. Oh. Boleh? Dia macam ni tau. Dia sebenarnya nombor pecahan. Katakan 5 bahagi 2 bahagi 3. Okay. Maksudnya kat sini ialah 5 per 2 per 3 ni. Masuk 5 per 2 bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3 ni ialah darab dengan 3. Okay. 5 per 2 darab dengan 3 per 1 lah. Maknanya bahagi tu. Jadi 5 kali 3, 15 per 2. Lepas tu dia naik atas. Faham tak? 5 bahagi 2. Kita bahagi 3. Bahagi 3 ni ialah darab 1, 3. Naik atas. Okay. Ni sebenarnya pecahan aja. Jadi awak naikkan pangkat dia tu. Okay. Itu dapat 2 per 5 ni. Okay. Lepas tu 5 per 2 campur C. Okay. Seterusnya untuk C. Kalau macam ni pun. Macam kita buat sebelum ni. Kita kena. Kalau boleh hindarkan pecahannya. Maknanya kita tukarkan bentuk dia. Maknanya T kuasa 3 per 4 ni. Bila naik ke atas. Dia akan jadi negatif 3 per 4. Betul tak? Betul tak? Yang sebelum ni pun sama kan. Maknanya nombor kuasa dekat bawah. Kita bawa naik atas. Kuasa ni akan jadi negatif. Betul tak? Betul. Betul. Okay, so sekarang ni. Yang pertama. Kita tak buat integration lagi. Tapi cuma kita tukarkan bentuk sahaja. Supaya senang untuk buat pengiraan. Okay, sekarang dah dapat dah. Kuasa T kuasa negatif 3 per 4. Ini kena campur dengan 1. Dibahagi tekan negatif 3 per 4 campur dengan 1. So dapat berapa?
1/4. Okey, ini pun ada 3 tingkat. Ini ada 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua nombor 1, tingkat ketiga nombor 4. So 4 ni darab ke atas tu dapatlah 4T kuasa 1/4 tambah dengan C. Boleh? Boleh tak? Belum mula senang lagi lah. Okey. Saya nak habiskan sikit je. Saya habiskan sikit lagi. Okey, yang ni. Okey, carikan. Okey, macam ni, macam mana? 4x kuasa 3 campur 1 bahagi dengan 3 campur 1 campur C. 4x kuasa 4 bahagi dengan 4. 4 potong jadi x kuasa 4 campur C. Okey, masukkan nilai dia. Okey, so dapatlah x kuasa 4 tambah C. Yang B, kita tak salah lah ni. Negatif 2 campur 1 bahagi negatif 2 campur 1. So dapat ini. Dikira macam ni lah. Okey, awak boleh tulis macam ni ataupun macam ni. Tak kisahlah. Okey, kalau tak suka ada kuasa negatif, letakkan dia ke bawah balik. 3/x campur C. Kalau tak suka kan, maknanya kita ni pulangkan balik dia kat bawah. Asal dia kat bawah. Kita bawa naik atas. Sekarang ni dah siap ni, kita pulangkan bawah balik. Baru nampak kemas lah penulisan kita ni. 3/x. Okey, C. C ni pun sama. Kuasa dia dalam bentuk pecahan, kita bawa naik atas. Jadi kuasa daripada kuasa 5, dia akan jadi kuasa negatif 5. Okey. 3 tu biar kat bawah, tak apa. Kuasa X sahaja kita bawa naik atas. Boleh juga ditulis sebagai X kuasa 5/3 macam ni. Tak tulis 1, tak apa. Tulis macam ni pun boleh. So, ini campur 1. Jadi, bahagi berapa ni? 3 tadi didarabkan dengan negatif 5 campur dengan 1. Okey, so dapatlah negatif 5 campur 1 dapat negatif 4 kali 3 dapat negatif 12. Okey. So, macam tu je dia punya ni. Okey. 9 kuasa setengah. Ini pun mudah lah. Setengah campur 1 bahagi dengan setengah campur dengan 1. Setengah 1 dapat 3/2. So, ini pun ada 3 tingkat. 9, 3, 2. 2 naik atas. Okey. 2 naik atas. Dapatlah nilai dia. Okey. Okey. Yang ni saya stop dulu lah. Okay, ni saya stop dulu. So, sekarang takat ini. Ini nombor 2 ni nanti dulu. Ini macam banyak. Okey. Ini banyak. Takat sini ada apa nak tanya tak? A, B, C, D. Nak bagi faham lagi. Silakan. Kalau nak tanya apa-apa. Baik. Nak tanya apa? Okay, cepat. Ada tanya apa-apa tak? Untuk soalan, untuk setakat ni, integral power ni. Contoh 1, A, B dan C. Silakan. Kalau nak tanya. Surat 1/9. Kalau tak faham, tanya sekarang. Hello. Senyap lah. Tak ada. Betul ke tak ada ni? Nazmi Ramli. Ya, Faham semua ke? faham. Betul ke? Cuma tingkat tu saya kurang sikit. Tingkat tu ada 3. Tingkat 1 bahagi tingkat 2 bahagi tingkat 3. Kalau orang nampak macam ni, 3 ni naik pangkat terus. Dapat 3 kali dengan tingkat 1. 3 dikalikan dengan tingkat 1. Bahagi dengan tingkat 2 lah. Kalau ada 3 tingkat, pop dia di atas. 3 kali 1 bagi 2. Faham. Okay, lagi. Hazim. Boleh ke? Ya, Cik. Boleh ke? Faham ke? Cik, saya nak tanya yang dekat Boleh. Buku surat apa-apa? Nombor 2D tadi, Cik. 2D. Okey, yang ni 9 yang kuasa setengah.
Okey. Saya Pecah. cuma macam terlupa kot macam mana dapat 3/2 tadi je. 3/2. 9x 3/2. Okay, baik, saya conteng. Okey, 9x 1/2 campur 1. Boleh campur 1 ni? Oh, cuma 1. Sorry dia skip kot. Dia 1/2 terus 3/2 ni kan. Jadi ini pun 1/2 campur dengan 1. So awak akan dapat 9x 3/2. Betul tak? Sini pun dapat 3/2. So ini ada 3 tingkat. 1, 2, 3. Jadi 9x 3/2 bahagi 3 bahagi 2. Kan? Okey. 2 naik atas. So dapat 18 kan? 18 x 3/2 bahagi dengan 3. 18 bagi 3 dapat 6x 3/2. Sorry lah, benda ni sepatutnya kena tulis. Tapi mungkin dia dah rasa cekap kot semua kan. Start kat sini dia tulis lagi. D ni tak tulis dah. So kena cekap lah. Atas, awak jangan terbalik dengan differentiation nanti. Lagi tanya soalan ni, ini pula yang awak buat ni. Alright. Okey. Okey, ada lagi nak tanya? Fahril. Hello Fahril. Ada orang ni. Hilang. Sugu. Ya Tuan, Boleh tak boleh? boleh. Okey, apa yang tak boleh? Itu boleh semua. Yang situ saya faham. Mana C? 1/3/5 ni. Okey. Ya. Asal dia X ni ada kat bawah. Okey. Sama macam differentiation, kalau kita nak buat pengiraan, X ni kita letak atas. So yang ni kita naik atas, jadi benda ni masih still sama lagi. Mana kita tukar bentuk je. Jadi X kuasa -5. Asal bawah dia adalah X kuasa 5. Kita bawa naik atas, jadi kuasa dia kena negatif lah. Okay. So -5. Ataupun juga boleh tulis ni. X kuasa -5/3. Sama je lah. Satu tak payah tulis, tak apa kan? So apa yang kena buat ialah ini kena campur 1. Okay. Dibahagikan dengan -5 campur 1. Bukan bahagi bawah lagi. Sebaris dengan 1/3 ni. So akan dapat negatif X sama dengan -4 bahagi dengan 3 kali -4. Boleh tak? Boleh cik. Okey. So akan dapat X kuasa -4 bahagi dengan -12. Okey. Kalau tulis macam ni boleh. Ataupun lebih cantik X ni kita letak bawah lah pasal kuasa negatif kan. So dapat negatif 1/12 X kuasa 4. Okay, saya bawa tu balik. Kuasa daripada negatif akan jadi kuasa positif lah. Okay. Boleh Sugu? Boleh cik. Sarvesh. Mana Sarvesh? Sarvesh? Tak ada. Okay, ada apa lagi tak nak tanya? Tak ada apa, saya nak download attendance sekejap. Okay, dah ada download attendance. Okay, rakaman untuk kelas petani nanti saya akan masukkan ke dalam team, dalam YouTube. So nanti awak boleh tengok lah nanti. Okay, ulang kaji balik. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya nak stop dahulu dekat sini. Okay, untuk kelas next time ni saya akan beritahu tengok macam mana. Okay, tengok dia punya keluar macam mana. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, saya sudahi kelas dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat petang. Salam sejahtera. Okay, saya akan stop recording. Terima kasih, Cik. Sama.
Terima kasih, Cik. Baik.